Alhamdulillah. Lekat ke? Sudah dah. Sudah saya. Okey, assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi rakan sahabat. Pagi ni saya tak kerja ya, cuti. Jadi pagi ni saya nak tengok tauk bau kuning ya. Bau merah saya tak tahan sebab semalam tak beli umpan. Jadi hari ni tengok tauk bau kuning dengan jaring lah. Hari ada tahan dua ya. Umpan udang TF, udang pasaraya. Jadi moga-moga ada hasil lah pagi ni. Air cantik pagi ni. Bertambah surut. Dia ni sikit. Mungkin petang ni saya akan memancing. Tengok umpan pellet. Lama tak umpan pellet ni. Okey, tanpa buang masa jom kita pergi tengok tauk dengan jaring untuk pagi ni. Masih berkabut. Pertama tak kena kat tepi ni. Sampai habis kot tak ada goyang-goyang. Tak kena. Okey. Kita tengok tauk yang seterusnya. Habis umpan tauk tepi ni. Umpan habis. Kan tak ada. Dua tauk kat sini pun tak ada. Tak ada bau lagi ni. Ini pun tak kena. Tapi tak nampak lah dalam tu. Yang ni ada kena ekor. Kita pusing balik. Ke umpan. Tak melawan tu. Bau. Kasar juga. Kasar ni. Bau ikan merah tu. Benam-benam. Wah, saya.
Macam ni anak kasar. Umpan kasar malah. Saiz. Lawa. Tauk yang ke-8 yang baru kena seekor. Ada 26 tauk semalam. Alhamdulillah. Tak sia-sia umpan puyuh. Cantik kalau. Saiz kilo tu. Okey, kita tengok tauk yang seterusnya. Belah sana pula. Bawah ni masih ada umpan. Bawah ni tak ada goyang-goyang. Umpan habis. Tak ada. Jaring. Air pula. Tak kena jari ni sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok jari kena inci ni. Jari dah payah pulak kena kan. Banyak sangat betul. Jari tak kena. Okey, tengok tauk seterusnya.
Aran. Aran. Apa udah. Habis umpan. Licin umpan. Habis umpan. Okey sahabat, hasil hari ni seekor bawal kuning. Lawan tadi kena jari Nenci. Tak buat rakaman. Tak boleh tahan bawal kuning. Tapi memang cantik lah colour dia. Ada sekilo tu, ada tu sekilo. Awak. Okey, tak tahulah hasil ni. Simpan je kot. Nak simpan okey. Kita jumpa lepas ni lah pula. Tak tahu lagi mancing ke ataupun tengok hasil jari lah kalau ada. Untuk petang esok, petang karang ke, tengoklah. Saya pun dah tak tahu nak buat konten macam mana ni. Hasil untuk pagi pun kita pun hari ni tak kerja. Dapat seekor je, 2 ekor dengan lawang. Jadi nak buat video cantik sikit, payah sikit. Ikan kurang sekarang ni. Okey, kita tengoklah sambungan video ni. Apa hasil yang ada pula. Okey. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi rakan sahabat. Hari ni 1 bulan 5 cuti. Jadi semalam saya ada tahan tauk umpan anak ikan yang saya pancing. Anak ikan kemperas, sia dengan anak lampam. 3 jenis ikan hari semalam saya mancing. Jadi semalam air besar sikit, pagi ni surut. Pagi ni boleh apa? Tengok arang je lah. Arang tauk dengan jari. Okey. Tanpa buang masa, jom kita pergi tengok tauk dulu.
yang ni ada kena sahabat. Tu dia. Baung kuning. Pusing dulu. Gaya. Umpan nak ikan. Benda ni malah. Oi. Sangkut tengah belakang. Bukan kena mulut. Patut nampak besar. Bawang kuning. Hasil pertama. Awak ni ada kena. Ni umpan ikan sia malah. Tak sia-sia lah. Umpan ikan sia. Bau kuning. Buku ni yang kedua. Okey sahabat, hasil untuk pagi 1 bulan 5. Ni lampang tadi kena jari. Bau kuning ada 2 ekor ya. Boleh lah bawa ke ambil ni. 3 ekor lepas duit teh. Okey, kita jumpa di kambing. Anak bau jari ni bawa 2 ekor. Ada. 2 ekor je Pak Meh. 2 ekor.
ekor. Tak langsung. Kau ambil satu. Dua ekor boleh. Apa dia? Ini 3 pin. Belum. Tambah lagi 9.30. Baru tu lah. Game Mokhtar lah. Baru Mokhtar. Zah. Ini tak ada gemeng. Semua tak ada. Dari Melaka dengan dari Kuala Lumpur ada. Tengok ikan. Dua orang tak ada. Ini semua ikan ni lagi. Akak saya tu lagi. Sana. Sorry ada kan. Sorry dah kan. Bola kejap ni. Sama lebih ikan dia. Tak ada ikan. Okey sahabat, hari ni memang aku ikan. Tadi ada Kuala Lumpur, orang Melaka, orang Johor datang. 3 negeri datang hari ni. Tapi ikan tak berapa banyak. MZ dengan Abang Video pun kumpul hari ni. Okey, assalamualaikum. Apa khabar rakan sahabat semua? Selamat pagi. Pagi minggu pagi Ahad. Hari semalam, petang semalam saya ada tahan 20 tauk bau ekor merah, umpai ikan keli. 20 tauk bau kuning, umpai anak ikan liko. Lepas tu ada 5 umpai cengkerik. Modal hari semalam 70 lebih rasanya. Saya beli umpan 70 lebih. Bau ikan merah 20 ekor. Untuk umpan bau ikan merah 20 ekor tu, ikan keli RM46, 3 kilo 100. Dia sekilo 15 dekat Jerantuk. Saya beli dekat Jerantuk. Sekilo RM15. Itu ikan liko 20 ekor RM15. Cengkerik RM15 untuk umpan agar. Moga-moga ada hasil sebab air keruh. Kalau air keruh gini umpan cengkerik jadi. Ni cengkerik hari semalam tak habis. Tinggal bela-bela tu. Ni kau boleh sangkut cengkerik. Okey. Tanpa buang masa, jom kita pergi tengok arai. Semalam saya ada buat arai buluh satu. Tu dekat belakang tu arai buluh. Nanti kita tengok ke atas dulu, baru kita menghilir. Okey, jom tengok tauk arai jaring. Hari yang pertama kat sini. Habis umpan. Umpan habis.
Tahu pun tak kena tepi ni. Ambil umpan balik. Air surut hari ni. Tergantung. Kita ambil balik. Tahu dah 2, 3 tak kena. Tengok arah. Bismillahirrahmanirrahim. Arah duduk tengah air lagi ni. Kalau pati buah lepas ke tepi dah. Sampah lah. Ada sahabat. Alah. Kena gak lah benda ni. Dia lawa ringan. Kayu. Cek. Ingat ikan dah tadi. Dia melayar-layar. Rasa macam lawan-lawan. Sangkut dah cengkerik sikit. Cengkerik ada. Tak tahu. Dia makan siang. Air keruh buah berumpan. Licin. Kena prank. Prank dia arah. Dia ingat ya dah. Okey, tengok perkara seterusnya. Tengok aran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada ni. Ada. Ikan apa ni? Lawang. Lawang seekor. Adalah seekor. Ni agak buluh.
Rembuluh sobat. Rembuluh ni boleh letak tengah air. Ni dia. Tambat kat depan ni batu besar. Belakang ni macam biasa. Batu halus. Tak ada ikan. Tak ada sobat. Tak ada kena rak kat sini. Target kena rak kat sini. Umpan licin. Tengok macam mana hari buluh. Sebatang buluh. Batu besar kat depan yang boleh dianyuk. Ini macam biasa lah kat belakang ni. Tu tansi. Mata. Okey. Ada sekor dari kat sini. Kerik. Kita campur ya. Ada kena gerak sini. Hasil hari ni lah. Bawang kuning dengan lawang. Okey sahabat, assalamualaikum, selamat petang. Okey, sambungan daripada video sebelum ni ya. Sebelum ni ada dapat bawang kuning ya. Jadi video tu tak ada ikan besar. Jadi petang ni balik kerja nak pergi menengok tauk. Jari tengok sikit je, lupa tadi minyak tak beli, tak beli banyak, beli sikit je minyak. Jadi sebab tahu dah kena ada bau ikan merah ya. Sebab sahabat saya MAZ dia jumpa masa saya nak pergi kerja pagi tadi, dia kata tahu kena. Padahal tahu tu saya tak tahan pun. Saya tahan 2 hari lepas. Masa hari Ahad tu saya tahan. Jadi mengena hari ni hari Selasa, petang Selasa baru saya nak pergi ambil bau ikan merah tu. Berapa hari dah tu? Sehari lebih. Jadi dah tahu tu kena. Cuma ada ke tak ada ikan tu belum tentu lagi. Sebab kalau MAZ tambat ada lagi. Kalau dia tak tambat takut makan dia meram pula. Minta-minta ada lah ya. Ikan pada tauk lah. Okey, jom. Kita pergi ambil ikan pada tauk. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ada lagi lah. Dah petang baru nak pergi menengok ni. Suruh dia ambil tadi. Dia ada hal dekat bawah. Cepat. Jadi mungkin dia tambat kot. Kita tengok lah. Okey.
lagi sahabat. Ni. Tu dia. Masih lagi ada. Alhamdulillah. Lekat ke? Sudah dah. Uish. Kuat mengenjukkan tu. Dia tahan. Dia kabur dia tambak. Tak ada gaya tambak apa. Pakai suk tangan bawa lekat dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benang-benang. Boleh tahan. Tambak dah. Tambak sungguh. Syukurlah saya. Alhamdulillah boleh tahan juga saya. Tu 8 kilo juga. Ni MZ dah tambak dah. Rezeki lah tak ada merah. Alhamdulillah. Dia cakap konten awak tak ada. Kalau dia ambil telur jual, dia pula dapat konten. Alhamdulillah. Sahabat MZ telur ni. Telur tambak, telur beritahu. Kalau dia tak beritahu ni sahabat, saya memang tak pergi dah naik atas ni. Sebab tahu ni memang saya tak tahan. Saya tahan hari benda baru ni. Maksud saya tak tahan tu, hari semalam saya tak tahan. Saya tak pasang umpan. Umpan tak habis baru ni, saya tak ambil. Ni dia tambak. Umpan tak habis, jadi dia makan. Sebab saya tak ada jari kat atas ni. Ada tauk ni je. Ada 2 tauk kat atas ni. Kalau saya tak tahan memang saya tak pergi tengok. Kalau dia tak beritahu, memang 2-3 hari lah. Sebab kerja ni. Sebab hari kerja ni saya tak menahan tauk. Jarang-jarang saya tahan. Sebab tak menengok tu lah. Kalau kita tahan ni kena tengok pagi. Alhamdulillah, rezeki. Lama tak dapat. Maknanya umpan yang saya beli baru ni RM70 tu, bau kuning RM15, cengkerik RM15, umpan keli bau ikan merah RM46. Jadi adalah untung. Kalau tidak rugi dah sebenarnya. 2 kali saya ngumpan kena seekor ni. Kali pertama kosong, kali 3, ini yang ketiga. Saya umpan 2 hari. Hari pertama habis umpan, hari kedua habis umpan. Jadi ya, mana nak cerita ni? Pening. Hari pertama habis umpan, saya tahan 2 hari. Hari pertama habis umpan, hari kedua ada umpan tak habis. Jadi saya tengok ada umpan tak habis tu, saya tinggal je. Ini yang kena. Itu baru betul. Minta maaf sahabat, nak bagi penerangan ni tersasar juga. Maknanya umpan RM46 tu saya tahan dalam masa 2 hari. Hari pertama habis umpan, hari kedua umpan yang tak habis tu saya tinggal je. Biasa saya ambil sebab hari dah kerja saya tinggal je. Maknanya hari ni hari kerja. Petang baru kita menengok. Tu yang malah nak ngumpan tu. Takut makan dia musuh. Ini alhamdulillah lah, merah tak lalu. Masih ada lagi dalam 9 kilo ni.
Itu pun MAZ lambat. Terima kasih MAZ. Okey. Sehingga kita ni lah tengok lah. Ikan ni saya nak buat benda. Ingin nak potong, nak jual je kat kampung. Potong-potong sebab petang ni Pokman dah tak tu. Tak niaga dah petang. Pasal bunga cengkeh, ikan-ikan kayangan je. Kalau ikan bawah kamera dia tak ambil dah petang eh. Petang ni saya jual kat kampung lah. Potong-potong. Hak yang lebihnya saya boleh makan. Okey, lama dah tak makan bawah kamera ni. Minta maaf sikit, balik kerja ni penat sahabat. Jadi cakap pun hak mana marah, cakap tersasar tu minta maaf lah. Okey. Video ni panjang lah sikit sahabat. Saya sambung dengan beberapa hari ni. Malas saya nak yang video dapat baru tu. Jadi saya sambung dengan video ni. Video ni panjang. Berapa hari tak ada video, tak ada konten. Okey. Kita tengok pakai kameranya. Ini dia. Dapat dekat situ tadi. Itu satu tauk. Situ depan tu satu tauk. Ni jauh. Ramai orang tanya ni dekat MAZ. Sebab agak MAZ belakang ni je. Ini menata apa? Ini benteng ya. Atas tu jalan kereta api. Zaman dulu lagi ni. Dia orang zaman dulu dia letak benteng-benteng ni. Itu rel kereta api tu. Dia welding. Zaman dulu pun dah ada welding tu. Rel kereta api tu. Dia welding rel kereta api, letak batu sebagai penebat apa? Tanah tu. Jangan bagi runtuh. Atas ni jalan kereta api. Okey, jom kita bawa balik ikan ni. Nak tengok jari saya minyak tadi. Sebab MAZ dah beritahu ada ikan ni. Terlupa nak bawa minyak lebih. Jadi jari saya jauh kat belah hilir. Kalau saya mengilir ni kan, habis minyak puas pula kayu. Kalau pengayung tak ada. Tak tahu hilang ke mana pengayung. Okey. Apa-apa hal. Kita tengok ni lah. Dekat rumah potong ikan. Okey. Okey sahabat, saya dah sampai rumah dah. Bawah kamera ni saya dah timbang dah tadi. 10 kilo 600. 10 kilo 600 gram. 10 kilo lebih lah. Jadi saya dapat jual ni dalam 8 kilo Yang lebih tu saya nak makan je. Saya nak foto-foto nak jual 8 kilo. Tapi videonya saya tak buat beri sangat lah. Sebab dah biasa tengok dah video potong-potong. Maknanya ikan yang saya dapat ni saya jual dekat kampung je. Sebab petang dah. Sekarang ni dah dekat pukul 6 petang dah. Jadi nak jual pagi memang tak ni lah. Pagi esok pun kerja lagi. Jadi saya jual petang, saya jual potong-potong je. Okey. Okey sahabat. Baru kamera ni saya dah siap foto. Yang ni dah peki-peki dah. Ni ada orang punya dah ni. 4 kilo 2 kilo 2 kilo 8 kilo 8 kilo. Kalau yang saya makannya dalam kilo lebih ni. Kilo dekat 2 kilo juga ni. Ini untuk nak buat gulai. Yang berjualnya 8 kilo. Okey. Dapat dalam 200. Jadi modal RM46 baru ni. Akhirnya adalah ya. Hari yang ketiga baru kena. Itu pun dah sebaik ada rezeki lagi orang nak tolong tambat. Okey, sehingga kita jumpa di konten akan datang. Terima kasih mana yang sudi menonton. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.